Satria Kota. Kuasa yang sudah lama tidur kini bangkit. Kebangkitannya menyebabkan manusia saling bermusuhan. Dalam peperangan sesama manusia, yang lemah ditinggalkan, yang kuat menakluki. Mampukah seorang satria bersama payungnya melindungi golongan yang lemah? Atau melindungi diri sendiri? Yo, nama aku Fauzan. Aku seorang pelajar sekolah. Selain itu, aku pun seorang pengarah filem. Selalunya, time-time cuti sekolah lah aku pergi syuting dengan geng-geng aku. Tak pernah tengok filem kita orang? Pergi search Fauzan Mobile Studio dekat FB atau YouTube. Kita orang buat filem untuk apa? Untuk suka-suka je. Fauzan! Sorry bro, lambat. Dah biasa dengan kau dah. Fauzan, yang lain mana? Jangan jaga dulu. Abang Fauzan dengan Abang Arash tak sampai lagi ke? Fauzan lambat sikit. Dia dah Hal apa? buat besar lah tu. Abang Arash? Alah, Arash ni tidur dulunya. Mana betul ni? Kau tak kau kipas sebab tu lah kau panas. Fauzan pula. Terus Kau kipas. Hello Zan. Hello Zerul, sudah sampai belum? Yelah, dah lama sampai dah. Tu tak jambang kita orang tunggu kau tau. Terus pun sama. Mana ada Ustaz Jambang? let lo. Nanti isap rokok lo. Aku puasa lah hari ni. Hujan sekali tak? Biasa nak tengok pergi. Dah sampai ke? Belum lagi. Online Facebook ke? Macam mana nak buka? Wifi pun tak on. Tadi tak on wifi ke? Oh, kau datang pun? Hah? Sisi, esok lah. Apa hal tu? Abang Epon? Oi, Zat, Betul Zat? bang, ada orang jerit. Epon, yang kau meroyak kan? Zerul! Lagu tu ni? Rasa tak sedap hati. Cepat, diorang ada masalah. Ha? Tadi kata puasa, tak penat kan? Abang Zarul? Tu, Abang Epon?
Pul. Sini berdiri sini. Ambil ini. Garut. Abang Fazal. Oi, pergi bawa Zara pergi dari sini. Pergi balik pula untuk pergi. Tapi abang. Abang cakap pergi je lah. Pergi cepat. Janganlah marah, Us. Abang jom pergi. Nama kau Fauzan? Ha? Kenapa? Ambil ini. Tahu betul? Satu bencana besar akan melanda bumi. Kau mesti lindungi manusia dengan pasti. Bencana besar? Apa benda tu? Hal tu kau akan tahu nanti. Tapi sebelum tu, kau perlu hadapi seorang musuh. Tapi kau jangan risau. Pul, aku akan sama dengan kau. Hancur. Abang Fazal sebenarnya tu, Mei? Bukan. Power Ranger? Bukan. Kamen Rider, bukan. Habis tu? Bukan Power Rangers, bukan Ultraman, bukan Kamen Rider. Tapi Satria Kota Hitam. Satria Kota Hitam? Yup. Saya. Yup. Ha. Ibu. Korang tunggu apa? Pergi dari sini. Weh, apa yang bising-bising ni? Dia bagi polis ke? Apa pula? Nanti kita cerita. Apa tu? Harimau! Hilang!
nampaknya. Pikachu. Epic motion. Ah, lemahnya. Kau boleh panggil aku Satria Kota Api. Satria. Kota Api. Kawan kau tu cuba umpan untuk kau keluar, jadi itu tak penting sebenarnya. Kau boleh dah tukar ikut dari atas tu? Kalau betul pun, kenapa? Aku cuma nak kau bertukar, itu je. Tak sangka budak lemah macam kau ni terpilih untuk jadi bunda Ranger. Jadi, nak pergi ni, Ranger. Aku dapat tahu kuasa Ranger lebih kuat dari flame yang aku ni. Dan kau pula terlalu lemah untuk gunakan kuasa itu. Kalau aku dapat Ranger kau tu, satu bencana akan berlaku, iaitu hujan api. Hujan api tu? Kenapa kau buat semua ni? Kenapa? Lepas saja berlakunya hujan api itu, seluruh bumi ni akan bakar. Kemudian, spesies kehidupan baru akan lahir. Dan lepas tu, aku akan taluk seluruh bumi ini. Jadi, kau betul-betul nak benda ni? Aku akan rampasnya dari kau selepas kuasa penuh Ranger diaktifkan. Kuasa penuh. Ranger. Hujan api dapat dihasilkan dengan kuasa penuh Ranger dan Flanger. Jadi aku tak perlukan Ranger kau buat masa sekarang. Kau nak tunggu aku aktifkan kuasa penuh baru kau nak rampasnya dari aku? Lebih kurang macam tu lah. Kau ni, siapa sebenarnya? Kau betul-betul nak tahu? Jangan terkejut pula nanti. Oh, kau tak terkejut lah? Aku dah memang macam untuk kau, bos. Kalau tahu lagi nak tanya. Aku tak tahu siapa yang dah hantar kau sampai kau jadi macam ni. Nampaknya pula halang kau. Jadi, cuba halang. Punching. Cepatlah aktifkan kuasa penuh. Aku janji aku akan biarkan kau hidup lepas aku taluk bumi ni. Sudahlah. Ho.
Pikachu. Ah. 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 Main-main je lah. Ada kesan. Senjata apa ni? Payung. Jangan buat lawak. Gak. Ah. Itu. Tunggu apa lagi? Aktifkan apa sebenar kau tu. Tak. Aku tak akan aktifkan untuk kau, Ho. Nampaknya kau dah paksa aku, Kaudan. Pikachu. Ah. 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 Abang Fauzan macam mana? Dia okey ke? Alah, ada selamat punya. Duduk belah. Tapi terasa Cepatlah. Us. Jap. Diamlah. Kau tahu kan kenapa aku biarkan kau hidup? Lepas kita jumpa lagi nanti, kau mesti aktifkan kostum penuh Ranger. Kau sangat budak tu tadi. Yang kau itu pula, kenapa bagi Ranger kat budak lebih tu? Kalau sebagai orang yang buat susah pula kau nak rampas Ranger lah. Pasal Japi tu, kau dah tipu aku kan? Sebab kau berani bunuh kau. Kalau kau tipu aku, sia-sia aku bunuh kau. Kenapa? Kau ni tak ada jadi saksi kau tak? Lepas tu gila dia hujan api. Tanah Shocker akan dibangunkan semula. Hahaha.